Kalau korang dapat main game guna yang ni kan, memang best gila, memang puas hati gila. Dia bukan setakat sound sedap tau, dia ada juga detachable mic. So ini adalah M416 in-ear gaming headset, wired, bukan bluetooth, bukan wireless. Kelebihan dia memang tak ada masalah delay, dan sound dia memang cukup jelas. Even kalau bukan untuk main game pun, nak layan movie, nak dengar lagu, memang sangat-sangat best. Saya dah try tadi, tengoklah tu design dia cantik kan, pakai pun selesa. Dekat sini dah ada dah mic dan juga volume controller, tapi dengan yang ni kita connect ke sini, just cucuk je, terus boleh guna. So instead of kita pakai mic yang dekat sini kan, bila pakai kat sini, kita punya suara tu akan lebih jelas lah, sebab lagi dekat dengan mulut. So saya akan demo dia punya sound quality untuk mic ni. Kejap saya record guna phone. So kalau pakai iPhone, ambil yang untuk lightning lah, dia ada bagi adapter sekali macam ni. So just cucuk ke iPhone. Hi guys, so hari ni kita nak test main game guna M416 daripada Play Store ni. So yang ni special ni sebab kita ada mic. So ini adalah sound quality daripada mic yang saya tengah pakai sekarang ni. So macam mana sound quality dia? Okey ke tak okey? Pada saya cukup okey, sedap dah ni. So macam mana, ngam tak ngam? Pada saya sangat-sangat bagus lah. Dengan harga dia bawah 100, sound padu, bukan setakat game je, nak dengar lagu ke, nak layan movie ke, sesuai juga. Mic pun best, clear, senang nak communicate dengan member-member kan, tak adalah nak jerit-jerit. Wired, no delay, pakai selesa. So kalau berminat boleh check link.